Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Naura Safiah, Wartawan Cilik TVPSS SK Sungai Ara. Dan saya Rabiatul Adawiyah, juga Wartawan Cilik TVPSS SK Sungai Ara. Media berinformasi, inspirasi berkualiti. Hari ini, sekolah kami telah menerima kunjungan dari SK Marian Convent. Hai semua, kami ialah wartawan cilik daripada SK Marian Convent. Saya Riana dan ini kawan saya. Nama saya Hidayah. Mari kita saksikan program pada hari ini. Jom! Sekarang kami tengah dengar penerangan batu eksplorasi. Sekarang kami nak lukis batu ekspresi. Nak ambil batu boleh? Hai, nak tanya sikit, nak lukis apa ni? Saya rasa nak lukis love. Assalamualaikum cikgu. Boleh saya tanya, apa fungsi batu ekspresi ni? Okey, waalaikumsalam. Okey, seperti yang tahu batu ekspresi ni kita boleh gunakan untuk kita nak luahkan perasaan, kita nak cungkil kreativiti dalam diri kita. Apa-apa kita boleh lukis, apa yang menyatakan perasaan kita pada hari itu. Contoh, hujan lebat melambangkan apa? Contoh sedih ke gembira. Okey, cikgu nak tanya, happy tak datang Pulau Pinang? Happy. Okey. Terima kasih. Cikgu. Itu saja perjalanan program pada hari ini. Bye.